Assalamualaikum, selamat berpuasa. Hari ini saya akan masak masakan yang istimewa. Okey, jadi kita akan masak sup ekor puteri Batrisya. Sup ekor ni macam mana ni? Sup ekor ni ya, anak saya suka makan. Jadi bahan-bahannya senang saja. Kita masukkan saja dalam sup ekor ni. Kita ada serai ya. Yang penting sekali kita ada akar ketumbar. Lepas itu kita ada bawang Holland dan juga batang seledri ya. Masukkan semua ke dalam kita punya sup ataupun ekor yang telah saya rebus terlebih dahulu. Dah lembut dah ya. Jadi kita akan masukkan ya bahan-bahan ni semua. Dan jangan lupa sebenarnya masa kita merebus ekor ni, masukkan sup bunjut dan juga rempah 3 sekawan. Disebabkan kita nak buat video ini. Jadi kita ya masukkan kemudian ya. Sekejap, kejap ya. Dia sensitif sikit ya untuk masak menu-menu kegemaran anak-anak kan. Bulan puasa dekat nak raya pula kan. Anak jauh kan. Macam itulah mak-mak. Okey, dan bahan-bahan yang lain, puteri ni dia suka makan pedas ya. Jadi kita akan letak cili api nanti. Ini bawang putih, lengkuas dan juga halia. Masukkan semua sekali ya ke dalam kita punya sup ekor kita ya. Bagi dia mendidih, betul-betul mendidih nanti ya. Bahan semua dah masak ya. Sedap insya-Allah. Bawangnya mesti kita goreng sendiri ya. Jangan pakai bawang goreng yang beli supaya baunya, aromanya lebih harum dan sedap ya. Dan bahan-bahan yang lain pula ya. Saya menggunakan tomato untuk taburannya nanti dan juga daun ketumbar. Masa sedang merebus ni, kita masukkan apa ni? Serbuk perasa ya. Dan juga kita masukkan cili apinya ya. Ke dalam sup kita. Garam jangan lupa. Walaupun tadi saya dah letak garam dalam sup kita ni ya. You all kalau bulan Ramadan macam ni kan, kalau kita masak masakan orang kata apa, gemaran anak-anak kan, lepas tu ke mana ni? Lepas tu anak-anak jauh di mata, tentulah sebab, betul tak? Okey, kita masukkan garam. Dan biarkanlah mendidih sampai bahan ni ya betul-betul masak ya. Daging ataupun ekor ni dah lembut dah. Saya dah rebuskan terlebih dahulu ya. Wow, sup ekor puteri ya. Dah pun masak, aromanya wangi dan segar. Sebab apa? Daun ketumbar tu ataupun akar ketumbar tu ya. Setelah dia masak macam ni ya, semua daging dah lembut, rasa semua dah okey ya. Boleh masukkan tomato. Dan puteri ni istimewanya ataupun differentnya daripada sup ekor yang lain, dia suka pedas dan masam. Kadang-kadang sampai 5 biji orang kata apa? Limau nipis ya untuk sup ekor puteri. Tapi ni saya letak 3 biji saja ya sebab puterinya tak ada. Okey. Dan lepas tu kita akan tabur dengan daun ketumbar. Tabur dengan bawang goreng ya. Bismillah. Ni puteri kalau dia ada ni ya, dia akan makan berulang-ulang. Nanti dia akan hirup sup ni. Sedapnya mama masak. Sup ekor mama tak ada tandingan dia kata. Okey. Dan kita boleh perahkan ya. Boleh matikan api ya. Limau nipis ya. Puteri memang suka masam-masam pedas-pedas.
Akhir sekali, kita akan tabur dengan bawang goreng yang kita goreng sendiri. Dah siap. Okey, so sup kita dah masak macam ni lah rupanya, ya. Mana ekornya? Ekornya ke mana? Ni ekornya. Ekor lembu kampung, ya. Tu dah. Sedap. Kalau tak puasa ni, ya, dah makan semangkuk. Okey? So, selamat mencuba. Kita dalam 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri.